Pernah tak bila cari supplier perfume, jumpa harga yang murah sangat daripada orang lain, hati ni memang rasa seronok. Tapi dalam masa yang sama, terus terfikir, kalau aku kena scam macam mana? Sekarang ni nak cari supplier memang senang. Facebook ada, TikTok ada, Google pun berlambak keluar kalau search. Semua kata produk mereka yang terbaik. Semua kata harga mereka paling murah. Tapi sebagai orang yang baru nak start bisnes, macam mana kita nak tahu supplier tu betul-betul boleh dipercayai? Macam mana nak tahu duit yang kita bayar nanti tak lesap begitu saja? Saya pernah bercakap dengan seorang bakal businessman lah. Dia memang teruja gila nak mulakan bisnes perfume. Modal dah ada, semangat dah ada, tapi belum buat payment je. Dia terbaca banyak gila kisah orang kena scam. Ada yang bayar, barang tak sampai. Ada yang dapat barang tapi kualitinya langsung tak sama seperti yang dijanjikan. Ada pula supplier yang terus hilang selepas terima payment. Sejak hari itu, dia jadi takut nak percaya mana-mana supplier. Akhirnya, impian nak berbisnes tadi hanya tinggal impian. Hakikatnya, bukan semua supplier itu scam. Tetapi dalam dunia bisnes hari ini, kepercayaan jauh lebih penting daripada harga yang murah. Supplier yang baik bukan hanya menjual produk, tetapi sanggup membina keyakinan pelanggan, customer sebelum mereka membeli. Sebab tu di Minyak Wangi Tuyu ni, kami bukan sekadar menawarkan promosi lelong yang mana minimum order hanya 10 botol. Kami juga mahu bakal customer kami benar-benar yakin sebelum mereka buat pembelian. Sebab tu, setiap bakal customer dan customer kami akan dimasukkan dalam WhatsApp group Minyak Wangi Tuyu. So, dalam group tu, anda bolehlah melihat aktiviti. Kalau kami update lah aktiviti harian, boleh tengok lah. Kan, betul pula kalau lah ada customer-customer kami share tentang mereka punya feedback. Kan, lepas tu pula ada juga kadang-kadang customer kami share bila order sampai. Kalau customer-customer kami ada persoalan ataupun bakal-bakal customer ada persoalan, boleh saja jawab dalam grup. Kami tak paksa anda terus membeli. Kami beri peluang dulu kepada anda untuk lihat sendiri bagaimana kami berurusan dengan customer. Bila anda dah yakin, barulah buat keputusan. Kadang-kadang ada customer kami ni sampai 3 bulan duduk dalam WhatsApp group. Jadi silent je, tengok je. Ramai customer kami ni pada mulanya hanya masuk ke WhatsApp group untuk melihat-lihat je dulu. Mereka buat pemerhatian, mereka baca testimoni, mereka lihat aktiviti penghantaran yang di-share oleh customer-customer lama. Barulah ada keyakinan datang. Bila dah yakin, barulah mereka buat order yang pertama. Hari ini, ramai daripada mereka bukan sahaja menjadi customer tetap, malah ada yang sudah mempunyai customer sendiri dan membina jenama perfume mereka sendiri. Kalau anda juga sedang mencari supplier perfume yang boleh dipercayai, joinlah WhatsApp group kami ataupun WhatsApp kami sekarang untuk tanya promosi lelong yang terkini. Dengan promosi lelong ni, anda tak adalah risiko tu tinggi sangat. 10 botol je untuk test.